Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, lepas je korang dah download daripada Nisa punya link dekat bawah ni. Lepas tu korang pilih je account untuk korang sign up. And then dia akan keluar screen macam ni lah. And macam biasa, dia ada dua withdrawal method. Which is yang pertama adalah duit hijau. Kejap. Okay, so kita kena buat dulu apa yang dia suruh. So, click and select. Put the same. Merge. Okay, get more cards. Merge. Deal. Kejap. So, korang basically kena mergekan lah. Okay, dah merge macam ni. Dapat lagi. Okay. Merge. Okay, so dapat cut lagi apa semua. And then okay, merge. Surprise gift open. Okay guys, so korang just buat macam tu, deal, and then bila dah settle satu full ni, lepas tu korang tekan merge lah. And then dia ada dua withdrawal method tau. Satu yang hijau ni. Okay, tapi unlock by reaching level 2. Okay, so sekarang Nisa tak boleh lagi nak withdraw sebab Nisa masih lagi level 1. So, nanti dah level 2 barulah boleh withdraw lah. Tak apa, Nisa cuba dulu. Nanti kita akan tengoklah macam mana. Okay, merge. Just macam tu je guys. Cara untuk kita nak dapatkan. Cara untuk kita nak dah sangkut dah guys. So, kita tekan je button unlock ni. Kita dah boleh unlock dah sebenarnya. Dua tempat tu. Okay, so tak apa. Bagi Nisa settle dulu untuk upgrade ke level 2. Lepas tu barulah Nisa patah balik kepada video ni, okay? Okay guys, so sekarang ni Nisa dah level 2. Cara untuk nak upgrade level adalah kita kena habiskan ke semua ni. So barulah kita akan habiskan satu level lah. So just macam tu sahaja cara dia. Tapi best lah game ni. Walaupun dia macam tak ada apa sangat pun, tapi seronok lah. Seronok lah main combine macam ni. Okay, tak apa. Nanti Nisa sambung main. So, bila dah macam ni kan. Bila dah macam ni. Korang boleh klik saja button unlock. So, nanti korang tekan lah lagi deal. So, kita kena completekan lah ke semua. Tapi sumpah best gila game ni. Dia macam
Tak boleh nak berhenti main. Walaupun game ni macam simple je sebenarnya. Okay. Okay, tak apa. Nanti Nisa akan sambung main. Cumanya sekarang ni Nisa nak tunjukkan dekat korang. Sekejap. Okay. So dekat tepi ni kan. Korang tekan je. Lepas tu pergi dekat task. Korang boleh nampak dekat sini ada daily task. Which is daily task ni. Kita akan renew setiap hari lah. Okay. Untuk match ni macam biasa. Kalau kata kita invite friends apa semua, nanti akan dapat extra diamond kat situ. Lepas tu untuk invite pula, korang boleh nampak kat sini, every time you invite a friend, you can get berapa-berapa tu lah. So nanti korang boleh nampak kat sini, your inviter, korang tekan je button activate. Lepas tu nanti masukkan kod yang Nisa letakkan dekat screen ni. Dan korang akan dapat 500 diamonds secara percuma. Okay. Cara untuk withdraw adalah pergi dekat cash hijau. Cash hijau ni kita boleh withdraw daripada 100, 200 dan 300. Earn money with every... Kejap Nisa nak tengok dia ada ni tak. Users and fund. So... Nisa tak sure dia akan ada extra. Ni pun sama, menggunakan Touch 'n Go. Tapi Nisa tak sure akan ada extra task ataupun bila dah dapat je duit tu, korang boleh terus withdraw ataupun kena buat extra task. And then dekat diamond ni, korang boleh nampak dekat sini. Ni pun korang boleh withdraw. So sekejap Nisa akan cuba. Nisa rasa ni punya withdrawal adalah RM1.50 kot. Tak apa, tu nanti Nisa akan cuba untuk withdraw. Dan tengoklah adakah ia berjaya ataupun tidak. So korang pun boleh sama-sama untuk try juga, okay? So itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.